Dalam dunia PC yang tengah gila baby sekarang, RAM harga naik, SSD naik, CPU, GPU sekarang tengah makin naik ni. Tapi ada satu benda je yang dia makin turun, harga semakin kompetitif. Apa benda tu? Ini AOC keluarkan QD OLED monitor, harga dia under 1900. Tapi bila diskaun boleh dapat 1900 plus je. OLED monitor lebih murah daripada RAM. Okey, korang dengar specs dia betul-betul. 26.5 inch screen size, 2560 x 1440 Rezo, 240Hz refresh rate. Yes, OLED panel with 240Hz refresh rate. Untuk harga ni memang no-brainer tu. And almost instant 0.03 ms response time. Dari segi build quality, belakang dia basic je dia punya looks. Boleh nampak lah kat mana dekat harga dia bagi lebih murah kan. Dia punya stand pun biasa je nampak, tak banyak adjustment yang boleh dibuat. Tapi apa dah hal, boleh pasang je monitor arm. Buka belakang ni untuk nak expose dia punya VESA. Okay, bila aku main game kan, dia punya quality visual like usual, OLED memang superb lah. Color dia lawa, panel dia laju, pergerakan nampak smooth je. And monitor ni serius boleh compare dengan high-end punya OLED tau. Korang tengok ni, aku test side by side dengan OLED yang mahal. Korang boleh nampak kan, not much different. Both color cantik, ghosting tak notice pun. Dua-dua cantik. Tapi kena ingat, AOC ni dia separuh harga lebih murah daripada yang high-end ni lah. AOC punya screen yes glossy, OLED memang kena glossy barulah cantik. And macam korang tahulah, OLED panel ni dia agak manja compare dengan panel lain. Kena pandai jaga. Tapi korang jangan risau, OLED protection pun monitor ni dah bagi banyak. Plus dia ada 3 tahun warranty, dia cover burn in sekali. Okay, AOC macam biasa, dia stok dia memang tak banyak, sikit-sikit je dia main. And siapa beli cepat dia akan dapat lah. Kalau lambat stok habis, korang kena tunggu lagi kan. Boleh check back kat bawah.